baru-baru ni ada kawan bagi cadangan. Zul, request satu YouTube drama PC paling popular dan boleh dibeli. Terima kasihlah atas cadangan tu. Sebenarnya saya memang pernah terfikir pun nak buat konten lebih kurang macam tu. Tapi akhirnya saya putuskan untuk tak buat. Bukan sebab saya tak tahu pasal komputer. Saya tak nak jadi seorang YouTuber yang hanya buat konten sekadar baca spesifikasi dan buat kesalahan sendiri je. Modal yang besar, bukan puluh-puluh ringgit, tapi ribu-ribu kalau nak buat konten pasal komputer ni. Lepas tu nak bandingkan dengan jenama-jenama. Jenama lagilah harga lebih mahal. Baik, nak cari yang terbaik. Ada PC yang harga macam harga Myvi tau. Berapa modal nak kena keluar tu? Mampu ke nak dapat ROI semula? Video saya yang dapat 1000 view ni pun tak cukup nak beli satu komputer. Pun saya bukan kedai komputer. Kedai komputer boleh lah review-review komputer kan? Ataupun yang YouTuber yang dapat income berjuta-juta atau ratus ribu sebulan. Ini nak dapat 10 USD sebulan pun tak lapas. Lagipun bukan ada sponsor. Bukan ni sponsor. Teknologi terlalu cepat berubah. Susah nak kejar. Model baru cepat keluar. Tak sampai beberapa bulan dah keluar model baru. Baru je review. Konten tu dah tak relevan. Prosesor baru, GPU baru. Harga pun boleh berubah. Susah nak buat review. Nak review barang komputer ni bukan sekadar hanya baca atau ingat-ingat. Kena ada dia punya pengalaman. Macam yang diminta tu, nak buat review pasal komputer atau brand, kenalah ada komputer tu. Bukan senang tak boleh agak-agak je, tak boleh sekadar baca je dekat internet. Kena guna, kena cuba, kena hadap masalah dia. Barulah kita tahu kelebihan dan kekurangan brand-brand tersebut. Baru kita boleh kongsi pengalaman yang sebenar. Saingan sangat tinggi. Cari dekat YouTube review pasal PC dan laptop. Bukan senang nak dapat tempat pertama dalam search engine. Itu kan ramai lagi reviewer yang lebih pakar dalam bidang ni. Dan saya rasa saya kalau buat pun belum tentu boleh beri nilai yang lebih baik berbanding YouTuber-YouTuber tu. Lagipun tak ramai yang berjaya dengan tajuk tu. Lagipun saya suka buat konten yang macam sekarang lah kan. Konten yang tidak terikat dengan sesuatu. Bukan saya tak suka pasal komputer. Almaklumlah kerja dalam bidang komputer. Saya tak naklah buat review benda yang saya tak yakin. Tak semestinya ada sijil dalam bidang IT atau kerja dalam bidang IT kena buat konten dalam IT juga. Tak tahulah, mungkin satu hari nanti kalau ada kemampuan dari segi modal, segi ilmu, masa, mungkinlah saya boleh buat kot. Selagi saya belum yakin, belum ada betul pengalaman, belum ada cukup duit, memang tak buatlah konten nak review PC. Macam biasa, yang belum subscribe boleh subscribe. Apa pendapat anda? Komen dan juga like, share dan juga subscribe. Macam biasa, saya Zul Zalizi.